Kenapa hospital kerajaan ni selalu sangat lambat? Bukan sebab dia orang tak reti buat kerja, tapi staff nurse dan doktor yang tak cukup. Dia orang dah cukup letih dah nak jaga patient, nak bagi ubat, nak tolak orang pergi department sana, department sini. Tu belum lagi nak layan perangai patient, nak layan perangai waris. Kadang-kadang lagi teruk layan perangai waris daripada patient tu. Ni bapak belum jalan lagi ni, tapi adik-beradik dah bertekak pasal harta dalam wad. Kalau kau jumpa akak nurse yang baru balik kerja, try kau tanya dia, akak okey ke kerja hari ni? Confirm dia meleleh air mata sebab orang caring pasal kerja dia. Aku sebagai takaful advisor bukannya nak tunggang isu ni untuk jual medical card, tapi nak bagi tahu kebanyakan hospital government dekat Malaysia ni sesak. Kalau gaji kau 3,000 ke atas, ambil je medical card. Harga tak sampai 10% gaji pun. Kau sakit, kau masuk je hospital private. Hospital government ni bagi orang yang betul-betul tak mampu saja duduk situ. At least kau selesa dengan bilik private kau. Kau ada privacy dengan family. Dan hospital government ni pun jadi tak ramai orang. Doktor dan staff nurse bolehlah fokus dekat orang yang betul-betul tak mampu ni tadi. Ambil medical card ni, kau bukan saja memudahkan diri kau dan juga family kau, tapi secara tak langsung kau memudahkan lagi kerja orang lain. Kalau niat kau tu betul, insya-Allah ada pahala dekat situ. Tapi kalau kau tak kenal mana-mana ejen takaful, kau isi borang biru dekat bawah ni, nanti aku bantu kau.